salam sejahtera. Saya Nordini Balkis binti Abdul Yazid, L202420027117. Pada hari ini saya nak kongsikan ulasan berdasarkan satu artikel oleh Saibon dan Zulkafli pada tahun 2021. Artikel ini bertajuk Hubungan Konflik Keluarga dengan Perlakuan Buli dalam kalangan murid sekolah yang mempunyai kecenderungan membuli. Dalam rakaman ini, saya akan sentuh 3 perkara utama. Pertama, isi penting artikel. Kedua, kaitan dengan teori psikologi pendidikan. Dan ketiga, sumbangan utama yang boleh kita ambil disertakan dengan contoh kes semasa di Malaysia. Artikel ini menekankan bahawa konflik dalam keluarga, contohnya pergaduhan antara ibu bapa, tekanan emosi atau hubungan yang renggang, boleh mendorong anak-anak untuk jadi pembuli di sekolah. Kenapa? Sebab murid yang terdedah dengan suasana konflik mungkin akan meluahkan kemarahan atau rasa tak puas hati mereka pada orang lain. Dan tempat paling dekat ialah rakan sebaya di sekolah. Jadi secara ringkasnya, konflik keluarga bukan sahaja merosakkan suasana di rumah, tapi juga boleh menular ke sekolah melalui perlakuan buli. Kalau kita lihat dari sudut teori psikologi pendidikan, dapatan ini boleh dijelaskan dengan teori pembelajaran sosial Bandura. Menurut Bandura, kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan peniruan. Bila anak selalu nampak pertengkaran atau tingkah laku agresif di rumah, mereka mungkin anggap cara itu normal dan akhirnya bawa ke sekolah. Dalam erti kata lain, mereka bukan semata-mata nakal, tapi sebenarnya meniru corak yang dah terbentuk daripada persekitaran. Kalau kita kaitkan dengan realiti di Malaysia, kes Zara Khairina di Sabah pada 16 Julai 2025, Zara pelajar tingkatan 1 meninggal dunia selepas dipercayai menjadi mangsa buli di asrama. Siasatan menunjukkan ada unsur pengabaian, buli berulang dan aduan yang tidak dipandang serius. 5 remaja perempuan yang disyaki terbabit dalam kes buli Zara Khairina Mahathir didakwa di Mahkamah Kanak-Kanak Kota Kinabalu hari ini. Pertuduhan dijalankan mengikut Seksyen 507C-1 Kanun Keseksaan yang merujuk kepada perbuatan buli. Bukti jelas bahawa konflik atau pengabaian persekitaran boleh membawa kepada kesan tragik. Jadi, apa yang ditunjukkan dalam artikel Saibon dan Zulkafli ini memang sangat relevan. Bila persekitaran tu tak sihat, sama ada rumah atau sekolah, risiko buli akan meningkat. Daripada artikel ini, satu sumbangan utama ialah kepada guru dan ibu bapa. Guru boleh lebih peka dalam memantau tingkah laku murid, mewujudkan program pencegahan buli dan sediakan saluran aduan yang selamat. Ibu bapa pula perlu mengawal konflik di rumah, tunjukkan teladan yang positif dan memberi sokongan emosi yang cukup kepada anak. Dengan cara ini, kita bukan sahaja mencegah buli, tapi juga membina suasana sekolah yang lebih selamat dan mesra murid. Sebagai kesimpulan, artikel Saibon dan Zulkafli menunjukkan kaitan jelas antara konflik keluarga dengan kecenderungan membuli. Teori Bandura menyokong dapatan ini sebab anak belajar melalui pemerhatian. Bila kita kaitkan dengan kes Zara Khairina, jelas isu ini sangat serius dan perlu diberi perhatian. Jadi, guru dan ibu bapa perlu menjadi benteng utama untuk mencegah buli. Sekian ulasan daripada saya. Terima kasih.